Aduh. Apa punya mentaliti lah kau ni anak Harun. Korang ni mentaliti masih mentaliti pembangang ke? Sorry. Mentaliti pembangkang lagi ke? Kau sedar tak? Parti kau sekarang ni dah jadi kerajaan. Yang kau punya mindset masih pembangkang lagi kenapa? Parti korang ni dah dipilih oleh rakyat sebagai kata apa, kerajaan yang memimpin, yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Kenalah bersuara. Kalau ada satu isu tu jadi, menteri lah yang ke depan, settlekan isu tu, selesaikan isu tu macam mana pun, menteri kau mesti kena turun. Bukannya dia lepas tangan macam tu je, asyik-asyik salah kerajaan lepas, asyik-asyik salah kerajaan dulu. Yang dulu tu dululah. Apa guna korang sebelum jadi kerajaan bukan main laung reformasi. Akau umbi orang yang pilih parti korang ni, parti kau tu nakkan pembaharuan. Kalau macam gini punya gaya sama je lebih kurang, tak payahlah kau panggil formasi, tak payahlah kau beraya-raya nak kuasa. Sebelum dapat apa jawatan tu bukan main lagi. Saya lemas bila masuk kampung. Acik kau lah lemas. Dapat kuasa, ada jawatan, diam, tak ada bunyi. Lagi satu ni anak Harun, aku tengok VTT kau macam-macam kau cakap pasal minoriti yang tak setuju. Kononnya dia orang apa dah dapat pampasan lah, tanah tu status bukan tanah rizab lah. Sekarang ni dia orang dah buat sidang media mengatakan dia orang tak ambil pun duit pampasan. Tahu tak sebab apa? Nilai pampasan tu dibayar tak setimpal. Bayar 400,000, lepas tu buat kondo harga 700,000. Dah dia orang pula nak kena top up lagi 300,000. Mana nak cari pula duit? Lepas tu pula status tanah tu, pejabat tanah galian sendiri tak keluarkan apa-apa kenyataan mengatakan status tanah tu apa, rizab ke bukan rizab Melayu ke. Apa benda lah kau ni, pandai-pandai pala tahu lah kau ni anak Harun. Lepas tu pula dia orang tu dah selesa duduk rumah landed, rumah atas tanah. Nak buat apa dia orang gila kat kondo 3 bilik. Dia orang sendiri pun rumah sekarang ni pun ada 4-5 bilik. Masuk kereta parking, buka pintu, cuci kaki, tidur. Daripada nak duduk kat kondo, dah lah parking nak kena cari, nak kena reserve, lepas tu nak kena naik lift lagi. Kalau lift rosak dah kena menapak tangga lagi, nak bayar maintenance pula lagi. Kau fikirlah sikit. Apa benda lah kau ni? Majoriti yang nak pembangunan tu orang yang duduk flat, bukan yang duduk rumah teres tu. Lagi satu ni menteri kau ni aku perasan kalau projek-projek yang berjaya, projek-projek yang dah siap, pandai pula dia ambil kredit, pandai pula dia ambil nama, letak nama dia kat situ. Tapi kalau